Apa nasihat Pak Din dekat orang muda yang nak cuba bisnes ni? Nobody is nobody, just do it. Bahasa pasar dia macam fuck around find out lah. Ini aku dekat event Pak Din grand launching produk NBDY. Kalau korang tak tahu NBDY tu apa, NBDY ni which is nobody, and slogan dia atau motto dia is nobody is nobody. Tak ada siapa, tak ada siapa, everyone is somebody. Jom kita tengok jap. Aku hari ni pakai memang betul pasar. Jom kita tengok. Nampak? Ini adalah motto dia. Nobody is nobody and the belief that starts everything. Ini gorengan dia lah. Apa yang aku faham lah actually. Nobody is nobody but nobody stays nobody. Sebab apa tau? Kita manusia kan, secara umumnya kita nak menjadi sesuatu. Tak kisah untuk keluarga, untuk mak ayah kau, untuk diri kau pun sama. Kau nak tunjuk yang diri kau pun boleh sebenarnya untuk achieve something dalam dunia. Betul tak betul? Tak betul cakap aku nak fight dengan kau ni. Itulah slogan yang dibawa oleh Pak Din. Kalau korang kenal Pak Din ni, dia pernah bawa brand vape, pernah bawa brand baju nostalgia. Apa yang aku salute dekat Pak Din ni actually, dia punya pembawaan karakter tu sangat-sangat clean. Baju dia nostalgia ni kan, kalau korang pernah tahu kedai macam Massimo Dutti, dia punya kain quality dia similar, top notch. Ini adalah muscle tee tak silap aku. Muscle tee ni fitted sikit tapi kain dia sedap untuk cuaca Malaysia ni, lembut, dia tak tebal. So ini adalah brand yang nombor 2 nostalgia. And Nobody ni adalah brand nombor 3. And korang nak tahu, Nobody ni is a perfume brand yang dibawa oleh Pak Din. Jadi jom kita test perfume Nobody by Pak Din. Let's go. Welcome to the product launch of Nobody. Thank you Pak Din. Tamu dia bukan main-main tu. DJ dia Lewis Hamilton. International guest dia Sir Lewis Hamilton jadi part-time DJ. Kita tengok perfume apa yang dia bawa. Aku bukan kaki perfume, aku ada perfume but aku tak adalah macam into that perfume thing lah. Hai, nak test boleh? Yang kat tengah pegang. Ini bukan bau perempuan. Weh, ni bau buah kawan. Tapi yang you rasa perempuan yang paling suka mana? Yang ni? Oh, ni sedap. Aku tak tahu nak explain macam mana tapi bau dia sedap. Oh. Bau klasi ni lebih ke arah kepada macam Ventus sikit lah. Tapi ni perempuan punya version, betul tak? Tapi ramai je ada lelaki. Oh, ya? Oh, ni yang unisex punya. Tapi ni Loki sedap bau ni. Sekejap, aku nak explore lagi perfume. Hello. Mana satu yang untuk lelaki? Ni satu lagi. Oh ya? Untuk woman. Boleh test bau? Saya bagi ni dulu Boleh. Ni namanya Destino. Destino ya. Nama betul klasik tu. Itali, Latin punya style tu. Oi, Edli guys. Edli. Hai. Ini sedap tu bau. Ini inspire Aventus. Boleh bau yang ni kak? Oh, ni lembut sikit, ni fresh sikit. Untuk Prima Facie ni, bau dia ke arah lebih kepada fresh sikit lah bagi aku. Aku bukan pakar. So ini adalah Carte Blanc. Carte Blanc. Oh, Carte Blanc. Je m'appelle de France, habla saya Espanyol. Oh, ni supposed to be woody sikit This one ya. Dia bau apa? Ini bau kopi O mama. So ini supposedly bau macam woody sikit. Not bad, bau sedap. Thank you. But my honest opinion, yang